atas kita orang macam ni. Kita orang menjunam macam tu. Satu flight menjerit itu yang terjadi pertama kali. Di tepi Kina 2 orang stranger, and seorang lagi yang dekat hujung sekali, dia banyak kali travel. Dia cerita kat Kina, dia banyak kali travel. Suami dia duduk Indonesia, dia selalu ulang alik. Dia kata tapi ini adalah pertama kali dia naik flight paling teruk experience dia. Ini paling teruk, dia cakap. Itu yang pertama jadi kat atas. Okey, dekat nak sampai, memang kapten dah kata memang cuaca buruk. Okey, Kina tahu benda tu. Bila nak sampai tu dah bergegar dah. Makin turun masa flight nak descend, kita orang bergegar macam ni. And bila tayar touchdown landing, memang kita orang rasa terbalik macam ni. And kita orang semua berpai dengan stranger, 2 orang berpegangan tangan, semua pegangan tangan, and semua istighfar. Ya Allah, astagfirullah. I memang kuat gila cakap ya Allah, astagfirullah. I fikir aku mati. I fikir masa landing tu, I fikir I ada anak kecil, baby. I kata kat Tuhan, ya Allah, jangan tarik aku. Kalau kau nak tarik aku, tolonglah tarik aku lepas anak aku dah besar, sebab I ada tanggungjawab untuk bagi anak I, supaya anak I ada rezeki untuk dapat susu badan 2 tahun. Sebab niat I waktu lahirkan dia, I nak breastfeed sampai 2 tahun. Jadi waktu landing semalam, I fikir I akan mati kalau anak aku tak dapat susu badan aku. Itu I fikir anak je semalam. Korang rasa maybe benda ni normal lah untuk setengah orang dah biasa naik flight. Tapi untuk saya semalam memang saya trauma. Sebab saya fikir anak saya.